very big Big master. toilet, and then this way walkway. Master room besar kan? So ni master room. Ini bilik air master. Tu bawah bukit tu ada rumah baru, rumah teres 2 tingkat. So dah start buka jual. Harga 600,000 lebih saja. Rumah teres 2 tingkat tau. Rumah baru. Lokasi dia dekat Selayang. So saya zoom sikit nampak sini. Situ. Nampak dekat situ lah. Okay, so lokasi dia ni dekat Selayang, Jalan Sungai Tua. So Selayang ni nak ke KL dekat lagi. So kat mana KL kita tengok tepi ni. Okay, boleh lalu Jalan Sungai Tua. Ni belakang ni Jalan Sungai Tua. Situ ada bulatan Batu Cave, belakang kondo ni, bulatan Batu Cave, masuk ke Jalan Sungai Tua. Ni terus boleh jalan sini lah. Ni ada sekolah semua. Ataupun boleh lalu Jalan Kuching. Tu Jalan Kuching sana. Boleh lalu Jalan Kuching, pergi ke area Stadium Selayang, boleh tembus ke lokasi projek tu. Ini KL. KL dekat kan? Dekat je KL ni, tak jauh. Ini dalam 15 minit dah sampai dah kat sini. Okay, bestnya lokasi Selayang ni. Selayang ni dia underrated sikit sebab development tak banyak. Tengok mana ada naik kondo-kondo tinggi sangat. Tak banyak naik kondo-kondo tinggi development yang banyak sangat kondo tu kan. Lepas tu pembangunan sini pun tak banyak. So dia masih lagi suasana cool, relax. Yang best lagi, kedai dekat sini banyak. Kedai makan Melayu. Memang banyak, senang nak cari kedai makan kat sini. Dan harga dia pun masih lagi berpatutan, lagi murah. Dan kawasan sini ramai Melayu. Kalau tengok sini ada masjid. Ni dekat-dekat sini ada masjid. Sini ada surau. Dekat dalam ni banyak lagi surau-surau sebenarnya. Belakang saya ni rumah contoh. Dah siap untuk tengok. Rumah contoh dia memang lawa. Saiz dia pun agak okey. So kalau siapa minat nak tengok rumah contoh ni, boleh roger saya. Tengok belakang ni ramai orang tengah tengok rumah ni. So anda kena cepat-cepat hubungi saya sebelum unit habis.